Sebenarnya Tuan Das ni asalnya orang mana? Saya asal orang Kelantan. Kelantan. Saya tahu Kelantan sebab Kelantan. Tak, sekarang kan ada kes kan, kalau tahu orang Kelantan kan nak tangkap harga 100 orang upah kan. Berigats. Orang Kelantan. Kelantan mana? Saya asalnya kalau ikut sejarah dia, ayah saya memang Kota Baru. Oh, Kota Baru. Kampung Tikak. Tu rumah nenek saya. Kampung Tikak. Kampung Tikak tu dia dalam Kota Baru. Dia sebab kawasan tu banjir. Jadi rumah situ semua bertingkat, 2 tingkat. Jadi dia panggil Kampung Tikak situ. Oh. Sebab kawasan banjir. Kawasan banjir. Kampung Tikak. Kampung Tikak ni tingkat lah. Bertingkat. Bertingkat. Oh, maksudnya kalau banjir semua orang duduk rumah atas. Bawah dia tu tak adalah. Dia memang kawasan tu memang banjir. Tiap-tiap tahun banjir besar. Jadi normal. Hampir setiap tahun banjir besar. Memang setiap tahun. Bukan hampir, memang setiap tahun. Memang setiap tahun kawasan tu memang akan naik air je. Okey. Kalau barang-barang yang duduk kat tingkat bawah tu memang akan rosak lah setiap tahun. Tak, dia memang akan naik lah. Dia memang dah ready dah. Dia memang dah biasa. Memang tempat tu cara lifestyle dia. Semua tu normal. Dia banjir ni ibarat datang cuci buang semua benda. Datang dengan kesuburan, dengan rezeki yang baru. Jadi normal sebab memang ke situ. Itu macam TV ke peti ais dia ke? memang dekat atas lah. Kat tingkat atas siap-siap. Kat atas siap-siap. Oh, yang bawah ni barang-barang yang senang angkat lah. Senang angkat. Lepas tu kalau zaman dulu kan macam kereta pun tak banyak lagi. Jadi dia orang boleh parking je kat luar. Dia dekat Sungai Kelantan. Dia dekat jeti Sungai Kelantan. Kira limpahan daripada sungai. Limpahan dari sungai. Dia biasanya sebok laut. Sebok laut ni orang Kelantan panggil sebok laut ni. Bila hujan lebat, air daripada hulu ni turun ke hilir nak pergi laut. Laut air pasang, dia tak boleh turun. Dia naik dah sekejap air banjir tu. Lepas dah laut surut, air tu turun balik. Dia panggil sebok. Tapi tak ada lumpur lah. Ada juga lumpur. Dia kan tengok musim. Kalau yang betul-betul besar, kalau hujan tu ada tanah runtuh, macam tahun 2016 yang tu lumpur. Kalau standard ni tak. Standard ni air je sebab air dah turun, tak boleh turun, dia tunggu laut tu naik, dia air je. Jadi bersih dah, seronok lah. Kalau zaman-zaman dulu pergi main air apa semua. Saya ingat masa kecil pergi main air banjir seronok. Air tu dalam, air tu sekat dada dalam. Air dulu. Jadi seronok main? Main air tu? Pergi main air. Air pergi jalan apa semua air sekat dada. Oh, tak takut pun? Masa tu kan seronok main air. Budak-budak kita zaman dulu mana ada lagi kolam-kolam renang waterpark. Jadi bila banjir memang semua akan pergi Kota Baru, pergi main air apa semua. Zaman tu saya ingat banjir besar tau sebab sekat dada. Bila saya besar saya pergi sekat lutut. Sebab masa tu saya kecil. Rupanya Allah. Tapi zaman tu ingat dalam lah apa tak. Arah-arah lutut, arah-arah kita kan kecil.